kita macam gitu bila dia tak boleh nak bagi yang terbaik untuk anak-anak. So at this moment lah, kadang-kadang mak bapak kita pun dia fikir yang jalan paling mudah nak dapatkan duit apa. Tapi Sayyidatina Hajar ajar kita cara yang betul, iaitu tawakal ala Allah. So bila kita tawakal, meaning apa? Kita serahkan apa yang kita usahakan 7 kali dia ulang balik. Kalau kita sekali pun dah penat, tapi dia tak pernah apa orang cakap, putus asa, mengakui mengalah. Sebab dia yakin Allah akan give her the best. So dari sinilah kita boleh belajar daripada Sayyidatina Hajar kan, kepada mereka-mereka yang berada di sebalik tirai ataupun yang dah keluar. Kalau kita tengok, jangan kita disebabkan kita nak instant punya benda, at the end of the day kita sendiri yang meraih. So dekat sini kita tak nak lari daripada kawan-kawan kita yang berada di sebalik tirai. Every time kalau saya masuk, saya fikir satu je, bagaimana keadaan keluarga mereka kat luar. Ada yang kata mak ayah dah tak ada, ada yang kata mak saya dah tua tapi still busy dan sebagainya. So all these things adalah berbalik kepada kita yang bebas di luar. Apakah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? So dekat sini kita belajarlah, Zulhijjah ini adalah bulan ataupun hari raya yang wajib kita sambut dengan penuh kemeriahan.